Emas-emas ni macam mana nak jual? Saya tak faham. Bagus sangat soalan ni. Jadi kalau tuan-puan nak tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Rata-rata orang hari ni masih lagi belum simpan emas tapi sibuk nak jual emas. Ibarat belum lagi berkahwin dengan pasangan tapi ada cadangan nak bercerai. Kalau tuan-puan hari ni ada hajat nak simpan emas, pastikan tuan-puan simpan untuk jangka masa panjang. Sekitar 2 tahunan ke atas. Barulah tuan-puan untung. Dan kebanyakan penyimpan emas dekat Bavligo ni, mereka simpan emas bermatlamat. Sebagai contoh, mungkin hari ni tuan-puan ada niat nak beli rumah yang nilainya sekitar 400,000. Jadi tuan-puan kena sediakan deposit sekitar 40,000. Item emas apa yang sesuai dengan nilai 40,000 tu? Maka tuan-puan boleh target untuk simpan item 100 gram ni. Jadi tuan-puan kena ada target juga berapa lama yang tuan-puan kena capai matlamat tuan-puan untuk beli rumah. Sebagai contoh, tuan-puan mungkin nak beli rumah dalam masa 4 tahun ni. Jadi 100 gram dibahagikan dengan 48 bulan. Maka 1 bulan tuan-puan kena konsisten menabung sekitar 2.1 gram. Kumpul sampai capai 100 gram. Tuan-puan boleh buat keputusan nak jual emas tuan-puan dengan 2 keadaan. Sekiranya gram emas tuan-puan terkumpul dekat sini sampai 100 gram, tuan-puan boleh tekan button sell dan jual emas tuan-puan begitu saja. 2 ke 3 hari bekerja, duit akan masuk dalam akaun bank tuan-puan. Dan sekiranya tuan-puan ada 100 gram emas fizikal dekat tangan, boleh pergi dekat mana-mana cawangan Bavligo yang terdekat dan walk in saja untuk jual emas tuan-puan ni. Sangat-sangat mudah. Jadi kalau tuan-puan hari ni nak simpan emas dengan mudah, murah dan patuh syariah, nak saya bimbing, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.